Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pihak pengurusan Hospital Kuala Lipis telah membuat laporan polis berhubung dakwaan terdapatnya kejadian bayi kembar yang dirawat selama 9 bulan dilarikan oleh seorang doktor palsu di hospital berkenaan. Pada 11 April 2025, seorang pengguna Facebook telah membuat satu pendedahan mengejutkan berhubung kehilangan sepasang bayi kembar yang dipercayai berlaku ketika mereka berada di bawah jagaan Hospital Kuala Lipis, Pahang. Menurut pendedahan tersebut, dua bayi berusia 9 bulan itu adalah hasil perkahwinan pasangan suami isteri Syami dan Tashadi, di mana sebelum ini ditahan di hospital tersebut sejak dilahirkan pada 13 Julai 2024. Mereka dikatakan mengalami masalah paru-paru dan memerlukan rawatan lanjutan. Sepanjang 9 bulan ditempatkan di pusat perubatan berkenaan, pasangan berkenaan hanya dibenarkan melawat anak-anak mereka dari ruangan khas sahaja. Kali terakhir pasangan itu melawat anak kembar mereka adalah pada 27 Mac 2025. Namun begitu pada 10 April semasa mereka hadir semula ke hospital untuk lawatan rutin, mereka mendakwa telah dihalang daripada bertemu anak-anak mereka tanpa sebarang penjelasan munasabah. Kecurigaan mereka memuncak apabila dimaklumkan bahawa kedua-dua bayi berkenaan tidak lagi berada di hospital tersebut. Hasil siasatan lanjut oleh pihak keluarga mendapati bahawa bayi kembar itu dipercayai telah dibawa keluar dari hospital oleh individu yang menyamar sebagai doktor. Malah identiti individu terbabit tidak dapat dikesan dalam mana-mana rekod rasmi hospital, sekaligus menguatkan dakwaan bahawa dia merupakan seorang doktor palsu. Lebih menyayat hati, ibu kepada bayi kembar itu, Tasha, turut mendakwa bahawa ketika proses kelahiran dahulu dia telah dipaksa melahirkan secara normal oleh doktor pelatih walaupun terdapat komplikasi yang sepatutnya memerlukan pembedahan. Satu laporan polis telah pun dibuat oleh pasangan tersebut dan siasatan rasmi telah dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kehilangan serta pihak yang bertanggungjawab. Pasangan ini menzahirkan harapan agar keadilan dapat ditegakkan dan bayi mereka ditemui dalam keadaan selamat. Pada waktu itu, Ketua Polis Daerah Lipis, Superintendent Ismail Man, memaklumkan pihaknya telah menerima laporan daripada pihak berkenaan dan siasatan lanjut sedang dijalankan. Para netizen amat bersimpati dengan nasib pasangan tersebut dan berharap agar bayi mereka ditemui semula. Dalam masa yang sama, pihak netizen turut membuat siasatan mereka sendiri. Di dalam sebuah hantaran di Facebook Muhammad Fadli Saleh, dia berkongsi kronologi tentang kes ini. Bagi Muhammad Fadli, dakwaan bayi hilang sewaktu berada di Hospital Kuala Lipis bukan kes biasa-biasa kerana si ibu sendiri dilaporkan telah membuat laporan polis mengenai kehilangan tersebut, sekaligus mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan netizen. Ada yang bersimpati dan ada juga yang terus meragui kesahihan cerita tersebut. Tidak lama selepas dakwaan itu tersebar, muncul pula maklumat mengatakan si ibu pernah mengalami keguguran sebelum ini dan berada di bawah pemantauan pihak psikiatri. Keadaan ini menambahkan lagi lapisan misteri kepada kes tersebut. Menariknya, si ibu kemudian memadam hantaran asal di media sosial dan memuat naik kenyataan baru mengatakan pihak polis meminta agar hantaran tersebut dipadam supaya tidak mengganggu siasatan. Tindakan ini dilihat oleh sesetengah pihak sebagai langkah profesional, namun bagi yang skeptikal, ia dianggap seperti cuba menutup sesuatu. Perbalahan antara netizen pun mula tercetus. Ada yang mempercayai kisah si ibu bulat-bulat kerana yakin laporan polis bukan sesuatu yang boleh dibuat main-main. Namun segelintir yang lain pula menganggap cerita ini tidak masuk akal. Muhammad Fadli sendiri secara peribadi pada awalnya lebih cenderung menyokong si ibu kerana pada logiknya, siapa yang akan berani membuat laporan polis tanpa sebab yang kukuh. Namun pendiriannya mula goyah apabila terlihat satu komen yang mendedahkan gambar bayi yang digunakan oleh si ibu kononnya adalah anaknya, rupa-rupanya diambil daripada Google atau Pinterest. Fakta ini serta-merta menimbulkan keraguan yang besar dalam dirinya. Kalau benar anak itu wujud, mengapa perlu guna gambar dari internet? Di sinilah dia mula rasa mungkin benar dakwaan yang mengatakan ibu tersebut sedang berhalusinasi. Apa-apa pun, misteri ini masih belum
belum selesai. Segalanya hanya akan menjadi jelas apabila pihak Hospital Kuala Lipis atau pihak polis sendiri mengeluarkan kenyataan rasmi mengenai kes ini. Jika benar bayi tersebut hilang, dia doakan agar bayi itu, terutama jika benar kembar seperti didakwa, dapat ditemui dalam keadaan selamat. Sebaliknya, jika kes ini hanyalah laporan palsu, kita harus berlapang dada dan jangan terus melabel atau mengecam si ibu. Jika benar dia berada dalam keadaan emosi yang tidak stabil dan berhalusinasi akibat trauma keguguran, kita seharusnya lebih prihatin terhadap isu kesihatan mental, bukan menjadikannya bahan jenaka atau kutukan. Akhir kata, biarlah pihak berkuasa menjalankan tugas mereka. Kita sebagai masyarakat harus bijak menilai tanpa menjatuhkan hukum. Sama-sama kita tunggu kenyataan media dari pihak hospital ataupun polis untuk mendapatkan kepastian tentang hal sebenar. Tidak disangka apabila pihak polis membuat siasatan mereka, hasilnya amat memeranjatkan orang ramai. Pada era penyebaran maklumat tanpa sempadan, kebenaran seringkali diuji oleh kegairahan sesetengah pihak dalam menyebarkan berita tanpa usul periksa. Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP menafikan berlaku insiden sepasang bayi kembar hilang dilarikan doktor palsu di Hospital Kuala Lipis. Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP menegaskan bahawa tiada sebarang kejadian kehilangan bayi kembar berlaku di Hospital Kuala Lipis sebagaimana yang didakwa dalam artikel bertajuk "Sepasang bayi kembar hilang dilarikan oleh doktor palsu di Hospital Kuala Lipis" yang tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Lipis, Superintendent Ismail Man, dalam kenyataan ringkas turut mengesahkan bahawa kejadian tersebut tidak berlaku dan menegaskan bahawa dakwaan berkenaan adalah tidak benar serta berunsur fitnah. Artikel yang tular itu mendakwa bahawa sepasang bayi kembar yang dikatakan telah menerima rawatan selama 9 bulan di Hospital Kuala Lipis telah hilang dipercayai dilarikan oleh seorang individu yang menyamar sebagai doktor dikenali sebagai Dr. Amalina Husna. Jurucakap JKNP memaklumkan bahawa hasil siasatan awal mendapati tiada rekod menunjukkan sebarang bayi kembar menerima rawatan di wad kanak-kanak Hospital Kuala Lipis sebagaimana yang didakwa. Tambahan pula, semakan terhadap rekod rawatan menunjukkan bahawa kali terakhir ibu yang dimaksudkan mendapatkan rawatan di hospital tersebut adalah pada bulan Julai 2024 kerana keguguran. Berhubung dakwaan kewujudan doktor palsu yang dikenali sebagai Dr. Amalina Husna, pihak hospital telah menyemak semua rekod staf dan mengesahkan bahawa tiada individu dengan nama tersebut pernah berkhidmat di Hospital Kuala Lipis. Sehubungan itu, satu laporan polis telah dibuat oleh pihak pengurusan Hospital Kuala Lipis bagi membendung penyebaran maklumat palsu yang boleh menjejaskan reputasi institusi kesihatan tersebut. JKNP mengingatkan orang ramai agar tidak menyebarkan maklumat yang belum disahkan kesahihannya, khususnya melalui media sosial, kerana tindakan tersebut boleh menjejaskan kredibiliti dan integriti institusi kesihatan serta menimbulkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat. JKNP komited untuk terus memastikan ketelusan dan kualiti perkhidmatan kesihatan kepada rakyat serta tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk penyebaran berita palsu yang boleh mengganggu ketenteraman awam dan integriti penjagaan kesihatan. Dalam pada itu, polis mengesahkan menerima laporan daripada Hospital Kuala Lipis berhubung kes ini. Polis membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 500 Kanun Keseksaan kerana fitnah. Superintendent Ismail Man berkata, siasatan juga dijalankan mengikut Seksyen 233 Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana memuat naik kandungan palsu. Polis menerima laporan penafian pihak Hospital Kuala Lipis berhubung dakwaan itu dan kes sedang disiasat. Orang ramai dinasihati tidak menyebarkan cerita tidak benar sebelum mendapatkan kesahihan daripada pihak berkaitan. Walaupun berita kehilangan kembar ini adalah palsu, Kementerian Kesihatan KKM tidak sesekali berkompromi mengenai soal keselamatan di kesemua fasiliti kesihatannya susulan dakwaan mengenai pasangan bayi kembar yang hilang di hospital. Menterinya, Datuk Seri Dr. D. Zulkifli Ahmad berkata pihaknya juga telah mempertingkat prosedur operasi standard SOP mengenai kawalan keselamatan di hospital. Kes ini masih lagi dalam siasatan dan ibu bayi kembar berkenaan juga tidak membuat kenyataan balas terhadap penafian yang dibuat oleh Hospital Kuala Lipis tersebut. Yang menjadi persoalan, apakah benar yang dikatakan oleh Muhammad Fadli Saleh tentang apa yang dihadapi ibu berkenaan? Sama-sama kita doakan yang terbaik. Sekian.